Setiap tahun, LPPSA telah meluluskan lebih daripada 400,000 permohonan pembiayaan perumahan dalam anggaran dengan jumlah pembiayaan antara 10 bilion sehingga 12 bilion setahun. Tapi, ramai yang ingat LPPSA ni hanya cover untuk rumah baru je. Tapi, sebenarnya LPPSA ni dia boleh cover macam-macam jenis hartanah. Korang kerja government, ni aku cerita. Jenis hartanah yang pertama adalah rumah yang dah siap dibina. Ini termasuklah rumah subsale, apartmen, teres, asalkan ada geran dan ikut syarat. Yang kedua adalah rumah projek atau rumah dalam pembinaan. Yang ni adalah projek dari pemaju, tapi korang kena make sure yang pemaju itu berdaftar atau mendapat kelulusan daripada LPPSA. Yang ketiga, korang boleh guna LPPSA ini untuk bina rumah atas tanah sendiri. Maksudnya kalau korang ada tanah, korang boleh terus apply dengan LPPSA untuk bina rumah atas tanah sendiri. Dan yang keempat adalah package beli tanah dan bina rumah sekaligus. Package ni sesuai untuk orang yang belum ada tanah, tapi nak settlekan semua dalam satu loan. Last sekali, korang boleh guna pembiayaan ini untuk take over pinjaman rumah, sama ada dari bank atau LPPSA orang lain. Yang ni prosesnya panjang sikit. Yang penting untuk semua jenis hartanah ini dia ada guideline dan syarat dia masing-masing. Jadi kepada korang yang memang nak guna LPPSA, korang kena make sure yang korang faham apa yang boleh, apa yang tak boleh, baru jalan. Okay?